Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ni berapa bulan? 9 bulan. Hari ni 9 bulan. 9 bulan Mei. Pukul 25 pagi kot lah. Jadi apa lama kita buat. Okey, cuma aku nak tambah sikit yang tadi kita cerita dia. Ada kebetulan ada dua topik yang aku tengok minggu lepas lah. Satu cerita pasal ganyang Malaysia. Hush. Macam mana ini? Datang balik. Tak ada dulu lah. Apa sejarah cerita macam mana? Yalah, kadang kita fikir kita ni kan serumpun sama kan. Macam mana Soekarno macam kenapa kita nak berperang, tu je lah masa tu. Dan kenapa dia tengok kenapa benda tu fail sebenarnya kan, apa yang dia nak, apa yang Soekarno nak sebenarnya. Soekarno nak kita semua seketul. Itu salah satu lah. Kalau kau perasan baru ni dalam grup pun Gayuk pun ada cakap, kalau kita combine dengan Indonesia, gila kau, yang dahsyat kau. Selat Melaka tu kita punya, Singapura tak ada apa bro. Yang buat tu YouTuber Indonesia lah. So dia pun tanyalah kenapa aku perlu tengok video ni. Kenapa kita, Indonesia Soekarno kena perlu. Yalah, macam dia kata nak sekali. Dan ada juga dia kata orang macam, yang dari segi strategik lah. Macam Malaysia ni macam quote unquote neo-colonial British. Yes, British. Sebab dia kata British, of course yang first kali dia hantam sebenarnya British punya office dekat Indonesia, membakar semua. Dia benda ni dia kata British merdekakan Malaysia ni olok-olok dia kata. Benda tu wayang dia kata. Pasal apa sebenarnya dia kata kita ni dimerdekakan not in true sense, dia kata. Kita masih jadi koloni British. Jadi dia rasa dia wajib bebaskan benda tu. Itulah maksudnya dia kena tapi yalah, benda tu sendiri di kalangan dia punya askar dan orang lain pun tak support sangat idea dia tu. Betul lah. Pasal dia orang rasa, sebenarnya aku rasa excuse dia pakai tu lame. Itu je. Kalau dia pakai excuse kata kita perlukan benda ni supaya benda ni strategik, pasal bila kita semua ni satu negara, kita akan jadi lagi kuat, aku rasa maybe orang dia akan lagi support benda tu. Kau tahu ganyang Malaysia tu tak jalan habis kenapa? 2 tahun. Pasal dia kena topel. Yalah. Pasal dia kena topel dengan general dia sendiri, Suharto. Pasal betul. Aku rasa itu benda dia. Pasal benda tu lame. Benda tu pasal dia banyak kuat. Askar pun masuk. Dia mula sekejap dengan askar hantar. Of course dia pun baru merdeka kan. Satu benda perang ni perlukan banyak duit dan resource modal semua. That's why dia hantar sikit je. Lepas tu dia banyak pakai volunteer. Betul. Banyak aku dengar macam orang Cina kat Tionghoa yang masuk jadi volunteer army. Aku tak faham kenapa. Dia masuk. Dan last tu dia macam tak berjaya. Lepas tu dia orang punya perang pun masa tu macam kelakar juga. Betul. Dia tak hantar full fledged punya war. Betul lah. Dia hantar kat terbang sikit, dia jatuhkan parachute kat Labis, kat Sarawak sikit. Betul, banyak dekat Sabah Sarawak. Kena mati. Dan dia banyak pun daripada Kalimantan punya army kat situ. Sebab kita kat sini tak terasa sangat. Kat situ ada sikit. Kat Johor dia lah kat Labis macam tu lah. Ada sikit-sikit. Lepas tu aku nak kat Singapura ada kat masa tu. Jadi dan in fact dia kata mula dia orang tak boleh sustain benda tu dia jauh dari segi supply semua. So apa dia buat sabotage lah. Dia letupkan. Jadi negara buat perang macam sabotage, jadi macam teroris macam tu kan. Betul. Dan benda tu tak sustainable dan dia kena jatuh. Itu pasal juga Soeharto pun dia ni tahu dia orang pun tak boleh nak sustain benda tu. Dia topelkan Soekarno, dia biar je lah. Jadi stop je lah konfrontasi tu. Bapak aku masa tu kerja dengan RAF, Royal Air Force kat Singapura. Dia cerita nak pergi Australia kena pusing jauh lah. Pasal between Malaysia dengan Australia ni ada Indonesia. Dan Indonesia ni negara terpanjang dalam dunia, kau bayangkan. Terima kasih. Bapak aku kata kat kena pergi masa zaman RAF dulu. Dia pernah pergi sampai Vietnam. Tak masa tu pun Vietnam ni ada. Aku dah macam British pun tolong kat kita. Australia punya hantar army. Yes. Tapi tak nampak kalau Commonwealth semua tolong kita. Dia tak nampak macam full fledged war lah. Dia pun tak nak. Betul. Macam kita adik-beradik, kenapa kita nak perang sangat teruk macam ni kan? Bagi Chan, so that's another argument. Sebab kita tadi cakap kita nak satukan dalam satu negara. Dan tiba kata elok kita berpisah pula bila sampai kat kita. Jadi you have to be fair dan kita kena tengok. Bukan kita cakap yes or no, tapi satu benda yang elok kita tengok balik. Mungkin masa dulu tak sesuai, mungkin sekarang sesuai. Apa yang kita kena kontrol macam kau cakap daripada segi labour movement. Dan apa banyak kami memang aku cakap orang kita pun boleh buat kerja tu. Aku pun tak tahulah. Yalah. Banyak benda orang kita tak nak buat pun. Banyak orang tak nak buat. Mana dia cerita pasal orang nak buat. So that's the thing agak menarik lah. Okay, I think aku yang Indonesia tu aku agak menarik untuk kita revisit lah. Betul. Kita stop sekejap. Betul menarik. Bye.